Biasa je. Kau boleh expect power dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Oh, look at the view, bro. Oh, mantap view. Belanja sikit. Aduh, sakit belakang. Sakit belakang pula. Krem kaki. So sekarang kita nak menuju pulang. Tadi dapatlah tangkap gambar sikit dengan motor ni untuk apa? Membakar semangat supaya kerja lebih keras. Dapat memiliki motor ni satu hari nanti. Amin, insya-Allah. Aku pun doakan korang yang mana komen dekat video aku tu kan. Sekejap, rekod tak rekod ni? Kalau aku cakap banyak-banyak tak rekod. Okey, rekod. Yang mana komen kat video aku ni, bang, doakan saya semoga saya dapat pakai motor macam abang. Sama-sama lah kita. Sebab kita pun masing-masing ada motor idaman kita kan. Ini pun dah menjadi salah satu idaman motor aku ni. Sebab dia ada cruise control kan. Tapi kita tak try cruise control dia. Macam mana nak buat? Abang tak research lah. Dan nanti kita figure out. Tak boleh lah nak test kat sini tu. Lajunya kereta ni. Mantap. Bismillah. Dalam basah sikit lah dalam ni. Oh, tadi aku bawa dapatlah 41. Belah kanan, belah kiri 42. Aku pun tak tahu bila masa aku kona tah. Tapi dia sebab ada banyak assist kot, sebab tu dapat kona macam tu. Tapi ni jalan basah, kena hati-hati sikit. Okay, mantap. Overall bagi aku boleh bagi motor ni 8/10 lah. Oi, kereta. Cumanya aku lagi suka the rawness of MT-09 V2 lah. Sebab certain orang cakap dah V4 dia dah start lembutkan motor tu kan. Macam aku tengok kat video Hazmi Motor Vlog, dia kata motor tu dah di down tune kan. Bukanlah down tune, macam motor tu dah sopan sikit. So aku tak dapat nak bagi tahu the exact feeling lah, sebab aku tak bawa motor tu. Aku bawa MT-09 V2 je. Apa yang aku rasa kat MT-09 V2 tu memang, oi, garang babe. Kau beli clutch sikit dah tak pacak kan. Cuma motor ni dia 4 inline, so dia agak sopan sikit lah untuk membawanya harian. Overall memang sedap. Untuk daily use kau rasa smooth je. Contohnya macam kau duduk dekat Nilai, lepas tu kau kerja dekat KL, memang kena lah motor ni. Cumanya motor naked ni kau tak boleh cakap apa, sebab dia punya angin tu memang kuat sikit lah. Itu je. So aku rasa dalam kelajuan 15 tu kau dah kena start tunduk sikit lah. Dia akan penat sikit, tapi demi motor sport bro, apa kau kisah kan? Nak laju, inilah nak laju dan selesa. Kalau motor fairing tu dah sasar tak selesa bro. Kita ambil ZX6 ke R6 ke apa CBR 1000 ke, itu dah bukan untuk motor daily lah tu. Aku rasa pun motor naked ni tercipta disebabkan orang nak pakai daily tapi nak laju. Macam tu lah. Palatau detected bro.
Aku pun baru dia tukar bateri kamera ni. Tadi aku ada je. Sebab last kalau korang tengok video aku stop dekat Ampang kan. Tapi aku saja je tak record. Sebab aku nak feel motor ni betul-betul macam mana. Sebab kalau ada kamera ni, dia macam kau nak cakap kat viewers lagi kan. Kau nak kena cakap something lah. Kau tak boleh fully focus on this bike. So aku ambil inisiatif untuk tak record sekejap, bagi aku feel dulu motor ni. Tapi aku dah bawa tadi, tekan 24. Sampai 24 motor ni bapak lah. Tapi yang dia dah gini-gini lah, takut aku. Dia kena ada apa, kena ada apa tu orang panggil, damper. Damper pun kau rasa safe sikit lah. Supaya bila kau rasa kau nak bawa laju, nak main highway, kau boleh ketatkan pap. Senang lah. Tapi yang mana baru-baru bawa tu kan, memang kena pakai rain mode je lah aku rasa. Sebab motor-motor besar gini bahaya tau. Jalan straight tak ada masalah. Aku risau dekat corner. Aku sendiri pun risau dekat corner, takut terbuka lebih kan. Tapi motor ni jangan risau, ada traction control juga. Tapi cuma kalau kau pakai sport mode dia, agak kurang sikit lah dia punya traction control tu. Kalau nak safe, betul-betul safe, pakai rain mode. Kalau pakai remote dia safe sikit lah. Sebab sport mode dia pun aku rasa kasar juga. Tapi once kau dah bawa lama sikit, dia rasa biasa je. Kau boleh expect power dia. Macam tu lah. Tapi sangat smooth in terms of kau tarik tu, dia pergi tu sangat smooth. Mungkin sebab tu lah the factor of MT-09 tu best. Dia bagi kau rasa raw tu. Sebab MT-09 sangat raw bro. Memang rasa gila kasar motor tu. Dia depends dengan orang jugalah. Kalau orang tu suka lembut-lembut kan, apa, suka pembawakan tu smooth, memang for inline lah dia punya cerita dia. Adik Akak ke depan sikit, Akak tak boleh. Jalan sini tak best lah. Tak cantik jalan sini lah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Kau jangan nak masuk ke kanan terus, bye. Bahaya ni. Aku harap-harap video terang lah Oi. Tapi aku rasa aku kena tukar dulu setting kamera ni. Sebab kawan nanti gelap tu. Kita berhenti sini dulu jap. Sekarang rugi je aku rekod gelap kan. Tak masal-masal.